saya berstatus student, saya nak buat simpanan emas di Public Gold. Boleh ke? Ya, boleh. Dekat Public Gold, kita buat simpanan emas tu bukan komitmen bulanan yang macam kita buat loan dekat bank. So, kita boleh buat simpanan ikut suka kita, ikut bajet kita. Bajet minimum 100 lah. Kalau kurang tak boleh. Cuma, apa yang saya nak tekankan untuk students yang nak buat simpanan emas ni, satu perkara yang adik-adik kena tahu, simpanan emas ni simpanan jangka panjang. Jadi, kalau duit yang ada tu nak digunakan untuk duit assignment ke, barang-barang nak belajar ke, duit tu saya tak sarankan untuk simpan emas. Lebih baik simpan dekat bank lah. Emas ni kalau dah simpan, lepas tu kita nak jual, kita memang boleh jual bila-bila masa. Cuma kalau waktu kita nak jual tu, harga emas tengah drop ataupun harga emas naik ni biasa-biasa je, kita akan rugi sebab emas ada spread. Spread tu perbezaan antara harga beli dengan harga jual semasa. Senang kata, spread tu adalah margin keuntungan sebuah kedai emas untuk mereka rolling modal lah, maintain bisnes mereka. Kalau kita simpan lama, kenaikan harga emas tu boleh cover spread tadi tu. Kena pasti duit yang nak dibeli emas tu untuk tujuan apa. Selagi mana target kita tu 2 tahun dan ke atas, okey. So bagi mereka yang dah faham dan nak mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya untuk saya guide cara-cara bermula atau follow je step yang ada dekat pin di video.